meneruskan majlis, saya ingin menjemput untuk naik ke atas pentas Madam King untuk menyampaikan hadiah kita. Dipersilakan Madam King. Kita mulakan dengan satu hati dahulu. Kita ada 7 orang peserta. Slow down. Kita ada 7 orang peserta. Tempat ke-7 jatuh ke bawah. Elizabeth Arab daripada Perpustakaan Bintulu. Tepuk tangan untuk Elizabeth. Tahniah. Boleh jalan cepat sikit ya, jangan masuk ini. Sepati je di situ ya. Disuruh jalan cepat. Slow. Tahniah. Satu hati. Walaupun satu hati, you are still champion. 7 orang. Tepuk tangan untuk Elizabeth Arab. Come on. Terima kasih Elizabeth. Terus sini. Mary Manik anak jelang daripada section perpustakaan BDA Bintulu. Farah Nicholas, tepuk tangan untuk dia. Ya, thank you Farah. Telah memeriahkan bukit keling Lengkong kita. Penonton kita bukan sahaja di sini ya, tetapi ada juga di atas. Kita. Okey, tahniah Farah. Senyuman yang menawan. Dan seterusnya, tempat keempat jatuh kepada Jolin Evening. Alright. Yang belum disebut tu silakan dengar. Silakan. Mari kita lihat siapakah yang mendapat tempat ketiga, Selingkar Matahari, tempat kedua Lulung, dan tempat ketiga Kumar. Keputusannya ada di tangan saya. Mana penyokong Nur Iyana Abdullah? Mana penyokong Kristi Anata? Dan mana penyokong Kamila Kalina? Drum roll please. Pemenang Selingkar Matahari bakal membawa wang tunai sebanyak adalah Simon sebut banyak tahu. Tempat ketiga, please. Si bunyi ikut dalam mulut saya tu. Ya. Dengan ketinggian 150 meter jatuh kepada Nur Iyana Abdullah. Mendapat gelaran Selingkar Matahari dan membawa pulang wang
Lulu kita. Mana penyokong Camilla? Mana penyokong Christy? Christy mewakili Jabatan Tanah dan Sempit. Manakala Camilla mewakili Seksyen Kewangan PDA. Alright, yang bergelar Lulu adalah dengan ketinggian 190 cm. Christy Tan, awal Lulu tahun 2023. Tepuk tangan untuk Christy. Dan dengan ini, kuman kita pada tahun ini adalah Camilla Kalina Namoni. Camilla Kalina akan membawa balik wang tunai berjumlah RM1,000 dan dinobatkan sebagai kumang rumah terbuka Segulai Sejalai PDA tahun 2023. Beliau akan dikarokan dengan saj, mocek bernilai RM1,000 dan barang tajaman Nivea. Ya, jadi duta Nivea. Tania, mana Seksyen Kewangan PDA? Dan nombor 2 Jabatan Tanah dan Sempit. Terima kasih. Silakan kita ambil gambar dahulu bersama Madam Kim. Sekali silakan yang lain. Beserta dengan bunga ya. Silakan. Yang lain walaupun mendapat satu hati tetap juga pemenang dan juara ya. We give back